cerita dia macam ni. Saya dapati melalui satu konten, ada satu sweet couple ni yang agak berumur. Couple ni sangat-sangat sweet, guys. Oh, pakcik. Dan saya cakap kat Eric, Eric, I nak pergi ziarah diorang ni lah. Sebab kalau betul diorang ni legit, betul-betul memang sweet, saya hari ni berniat dalam hati saya untuk memberikan satu hadiah. Apa hadiah tu, guys? Jom kita pergi ziarah. Dan the best part is, diorang tak kenal saya dan saya pun tak kenal diorang. So bismillahirrahmanirrahim. Jom kita jalan. Let's go. Apa khabar? Minta maaf ganggu. Buat apa cuti-cuti? Cuti? Ha. Cuti ni dah apa aktiviti saya ni lah. Di kampung lah macam ni lah. Ya ke? Durian belakang rumah. Ni niaga apa depan rumah? Dia berniaga jual tempoyak, jual durian. Tu semua buat sendiri? Ini musangking. Oh, ni musangking. Dengan air campur. Buat berniaga seorang ke? Mana permaisuri di hati? Permaisuri di hati saya di rumah masak tu. Dah lalang masak tu, kita orang lapar juga ni. Ya tu Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Duduk. Mari duduk ramai-ramai sikit kan. Saya ni serba salah bukan apa. Saya ada tengok dekat video. Lepas tu Haji Ali ni cakap kat saya. Dia kata kat saya apa, makcik dengan pakcik ni cinta yang macam dahsyat lah kan. Saya mengandung 7 bulan baru tahu. 7 bulan baru tahu. Macam mana ni Ji? Dah 7 bulan baru tahu. Mana saya tahu. Sedap buat aja. Apa yang menyebabkan pakcik sampai sanggup buat lari lah kan? Ini fakta. Ni makcik cakap, bukan saya cakap. Saya nakal orang muda. Jual saya seorang yang suka lah. Mana boleh buat macam tu? Tak boleh. Woi, mana boleh? Kenal je terus buat lari je. Zaman dulu boleh, tak salah. Kau dah salah ni buat dari orang ni. Pergi masjid, ambil nikah. Nikah dulu tu. Kita pergi Seremban. Amnatan nama. Surat nikah saya. Oh, Allahu Akbar. Oh, puas. Gambar kahwin dah? Habis kena masa banjir. kau baru dulu. Kenapa? Banjir Ni banjir. Oh, ya ke? Maksud dia gambar kahwin langsung semua apa pun tak ada? Habis tak ada. Habis tu yang ada sekarang ni hanya dalam ni je lah. Yang ada ni ingatan kita. Dalam ingatan je lah. Ini gambar saya. Ni saya. Sebelum saya datang kemarin ni lah badan saya. Patutlah. Rupanya gagak dapat merpati. Berarti ayam kondong. Ayah. Pakcik masuk video ni. Ayam kodon dia panggil video ni. Ini sepupu saya. Memandangkan dengar apa cerita yang saya dengar tadi, kan? Pakcik cilok makcik bawa sini kahwin. Hari ni saya nak minta izin. Saya nak cilok makcik dan pakcik. Boleh? Saya nak bagi satu benda yang takkan pakcik dan makcik boleh dapat kat mana-mana pun. Nak tak? Saya nak dengan tu je. Ikut saya. Apa? Saya tak bagi tahu sekarang. Tapi cuma ikut je. Rahsia demi rahsia. Rahsia. Ini dia panggil rahsia cilok. Siapa suruh cilok anak dara hang? Jadi jangan cilok. Aku tak cilok pun. Kau cilok pun. Saya nak minta masa sekejap je. Makcik dengan pakcik setuju? Jom siap ikut saya. Naik kereta saya lah. Silakan. Hari ni naik kereta saya, layanan saya. Duduk je. Saya siap. Tahu tak kita nak pergi mana? Tak, bukan. Sekarang nanti orang tengok video, orang cakap pula, ni makcik dah tahu ni nak pergi mana. Saya memang tak cakap apa-apa pun. Lepas tu saya cakap ni rahsia. Orang kata apa? Rezeki lah. Kita dah sampai. Tadi saya dengar kata gambar kahwin semua dah hancur kan? Hari ni saya bagi satu peluang, bagi ada balik benda tu. So kita dah sampai. Okay. So saya minta tim saya arrange untuk hari ni makcik jadi raja sehari. Tapi sehari je lah. Sehari je? Tak ada lama. Tak 2 hari je? 2 hari kalau saya kena turun kat kedai bawah pajak. Alamak, ni saya kenalkan Cila ni. Dia hari ni akan cantikkan makcik dengan pakcik. Bagi handsome pakcik, dia akan cantikkan makcik. Bagi nampak macam pengantin baru. Baju semua dah ada kat sini. Tapi saya minta satu je, tolong setia dengan makcik. Jangan guna gambar tu mudah pergi cari orang lain. Ni saya kena cakap. Apa semua dia kan? Ni apa gajah lagi ni? Abang gajah apa lagi? Agak-agak lah abang gajah pun. Oh, dua. Pakcik dengan makcik dalam proses untuk menjadi raja sehari. Cik Ayu korang tengok. So sekarang adalah masa untuk the big reveal. Kita nak tengok permaisuri pakcik selepas makeover tu jadi macam mana. Pakcik pun tak tengok kan?
So bismillahirrahmanirrahim. Pakcik, ini adalah hadiah yang terbaik yang saya mampu bagi. Semoga ianya bermanfaat, memberikan satu memori yang terbaik dalam perkahwinan kehidupan pakcik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mempersembahkan isteri kesayangan pakcik. Allah Akbar. Ni mana yang Mak Sandi ni? Dah buka ni. Tukar kulit dengan apa ni? Aku tak tahu. Buka masa dulu betul ni. Salah orang. Bukan. Bukan. Memang I love you lah. Wah. Boleh pegang tangan. Boleh. Boleh je, tak ada masalah. Saya paling happy bila bagi orang seronok. Sebab ni memori. Orang tak faham. Benda yang paling mahal dalam dunia ni memori. Kejap lagi dia orang akan ambil gambar cantik, diberi kenangan untuk pakcik dengan makcik ni supaya benda ni berkekalan sehingga ke akhir hayat. Saya nak bagi hadiah lagi ni sebenarnya, tapi pakcik kena janji dengan saya jaga makcik semampu pakcik sehingga ke akhir hayat dan hargai perkahwinan ni. Hadiah pertama, rantai tangan berlian mozaik. Nanti sarungkan dekat makcik. Tak di situ saja, ada lagi rantai leher berlian mozaik juga. Nama dia Premium Round. Sangat cantik. Batu berlian dia besar. Elok berkilat ni. Berkilat. Memang jangan tanya apa berkilat berlian kan. Mesti dah berkilat. So ni adalah cincin berlian mozaik. Ambil, sarungkan ke makcik kejap lagi, pakai dan ambil gambar sekali lagi. Baru cukup syarat dan komplit gambar tu. Boleh? Saya sampai lebih sayang. Ini dia. Oh ya Allah. I love you, darling. I love you, darling. Kenapa I love you sikit sangat? Biar lebih sikit I love you tu. Oh, sikit boleh disimpan untuk tahun depan pula. Tak boleh. Itu kayu. Dah habis. Dah habis? Okey lah sekarang ni. Aku minta maaf banyak. Dah. Okey. Isi aku minta sayang ni. Jaga makan minum aku. Yo. Ya, sebaiknya selama 50 60 lah umur sekarang 45 tahun perkahwinan. Apa lagi? Kau nak kata apa? Kata kapal. Okeylah, jangan kecil hati ya. No, kecil hati. Tak ada apa-apa. Timbangkan. Okay guys, dah beberapa hari yang lepas. So sekarang barang dah ready. Saya dah ada gambar dia orang, gambar manis-manis, ada bunga. Assalamualaikum. Sibuk ke? Ni saya nak bagi sikit bunga. Untuk apa? Untuk menyemarakkan cinta makcik dan pakcik. Tak apa. 5 minit dah pergi. Okay, ni ada bunga sikit. Ya. Lepas tu dalam ni ada hadiah istimewa untuk kenang-kenangan. Hari tu kan gambar kahwin tak ada. Suang nenek-nenek lah ni. Mana nenek? Lepas tu nah ni ada manis-manis sikit lah. Untuk pakcik ya pakcik. Okey, pada semua yang tengok video ni, saya nak minta korang, okey, doakan kesihatan buat makcik dengan pakcik, okey. Semoga diorang bahagia sehingga ke anak cucu, sehingga ke jannah lah. Dan korang mesti happy kan. Dan kalau kata korang tengok ada orang yang mungkin korang rasa macam dengan cikgu, tolonglah bagi pada atuk saya ke, mak saya ke, tak pernah dapat benda-benda macam ni, korang komen je banyak-banyak, okey. So Cikgu Syahri daripada Sungai Jaya Negeri Sembilan. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Muah, sayang korang. Senyum kat kamera, kita ambil gambar. Senyum kita. 3